sejahtera. Kami dari kumpulan Silent Sigma ingin menampilkan produk kami iaitu vacuum pembersih tong sampah yang diberi nama H&M, iaitu House and Mouse. Saya Muhammad Adin Amsyar bin Hafidi. Saya Muhammad Afiq Iskandar bin Rosli. Saya Rafiz Iqbal bin Rahmat. Saya Muhammad Akmal bin Kadin. Kami daripada SMK Datuk Dol Said Melaka. Alamak, Rafiz, apa yang dah jadi dekat kelas kita? Dah bersepah. Boleh tak tolong sambungkan? Bersepah. Inilah dengan senang hati. Adin, mana saya boleh buang sampah ni? Di situ. Ini bukan sampah. Oh, mana tu sampah? Ni pun sampah. Oh, terima kasih Adin. Sama. Ya. Jelaslah bahawa masalah Adin dan Rafiz tidak dapat disahkan di dalam kelas ini. Idea kami untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan produk H&M ataupun House and Mouse. Produk ini adalah robot vacuum tong sampah. Ia berfungsi untuk mengemas sesuatu tempat dengan lebih efisien. Dapat menghasilkan kerja yang cepat dan mudah berbanding penyapu. Kedua, dapat membatasi pertumbuhan bakteria dan kulit. Bahan yang kita gunakan untuk produk kami ialah kotak pengeradistibel, getah paip, roda, bekal plastik dan tin. Anggaran bahan yang kami beli ialah tidak melebihi RM10, iaitu motor Swiss, wire dan Swiss. Terima kasih daripada kumpulan kami, Silent Sigma. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Marilah Kita menjaga alam sekitar. Bye.